turunkan Anwar Ibrahim, habislah DAP. Itu je formula dia. Senang je untuk kita tengok benda ni. Turun Anwar Ibrahim, DAP habis lah. Tapi selagi mana Anwar dekat situ, selagi itulah DAP akan terus bermarajalela. So kalau kita ni, okey, kita mungkin kau ada Anwar Ibrahim kan, but kau benci dengan DAP, nak orang Pahang lah kan, pasal raup lah apa semua, kau benci dengan DAP. Ya, nak turunkan DAP, kau turunkan Anwar Ibrahim. Bila turun Anwar Ibrahim, hancur lah. Hancur. Ya, walaupun Anwar cuba backup, letak Nurul Izzah kat sebelah, Izzah sebagai timbalan presiden, ya dia buat lah. Tapi belum tentu lagi sebab ini politik ni something wrong. Bukan semua orang suka Nurul Izzah. Ada ke orang suka Nurul Izzah hari ni? Saya yakin orang tak suka Nurul Izzah. Dia bertanding kat Permatan Pauh pun dia kalah. Yang penting kita turunkan Anwar Ibrahim ni. Tetapi nak turunkan Anwar Ibrahim, ini bukan satu kerja yang melibatkan orang politik je. Bukan. Ini bukan hanya korang letak pada Perikatan Nasional, pada pembangkang. No. Yang ini kena semua terlibat. Kebangkitan rakyat, rakyat Malaysia, Melayu, Cina, Indian, Iban, Kadazan, semua ni, kebangkitan rakyat untuk turunkan Anwar Ibrahim. Guys, kalau kita nak fikir balik lah, sebenarnya apa yang sedang berlaku hari ni, apa yang Anwar Ibrahim tengah buat dulu tau. Kau pasal tak? Apa yang sedang berlaku hari ni, apa yang Anwar buat dulu. Apa yang Anwar hasut rakyat buat dulu. Dia hasut rakyat dulu. Dia hasut rakyat lawan Tun Mahathir. Dia hasut rakyat berhimpun, berdemonstrasi. Dulu. Pak Lah dulu pun dia hasut juga. Dia hasut juga. Datuk Najib dia hasut juga. Mudi Yassin dia hasut juga. Pak Mael dia lah, dia tak sempat hasut. So hari ni kalau kita nak fikir balik, apa yang dia tabur benih dulu, hari ni sedang kita menuai hasil lah. Apa yang dia api-apikan dulu, apa yang dia kempen dulu, hari ni sebenarnya akan makan diri dia balik. Kau setuju tak? Kau setuju ke tak setuju ni? Akan ni makan diri dia balik. Tetapi bezanya dulu ini dia menghasut ini penyokong-penyokong dia. Ahli-ahli PKR, ahli-ahli DAP, waktu tu ahli-ahli PAS, lepas tu ahli-ahli Bersatu dulu. Tapi kali ni bukan ahli parti lagi dah. Kali ni yang turun rakyat. Beza tu. Dulu dia hasut penyokong-penyokong dia, tapi kali ni yang turun rakyat. Macam 1999, dia hasut rakyat betul, tapi Cina dengan India tak engage. Tapi kali ni, Melayu, Cina, India, semua akan turun untuk turunkan Anwar Ibrahim.